بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan dan ganjarannya kepada kita bersama insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat kepada kehidupan para salafun salih, mereka-mereka yang terdahulu daripada kita, seperti mana dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab agungnya Lataiful Ma'arif, menceritakan tentang generasi dulu. Katanya mereka ini memperbanyakkan tilawatul Quran pada bulan Ramadan, sama ada dalam salat dan juga di luar salat. Sebahagian daripada para salafun salih pula mengkhatamkan Al-Quran dalam Ramadan, dalam salat malam mereka, setiap 3 malam sekali khatam. Ada pula yang mengkhatamkan setiap 7 malam sekali khatam. Ada yang mengkhatamkan setiap 10 malam. Antaranya Imam Qatadah rahimahullah, dia mengkhatamkan setiap 7 hari sekali khatam. Dan bila masuk bulan Ramadan, dia tingkatkan lagi dengan 3 hari dia akan khatam. Demikian di antara contoh-contoh para salafun salih dalam mendampingi Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Selain daripada mereka membaca, antara perkara yang dituntut juga untuk dilakukan dalam bulan Ramadan adalah mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini insya-Allah, dengan masa yang singkat ini, saya nak ajak kita bersama untuk kita memerhatikan beberapa potong ayat-ayat Al-Quran, lantas kita boleh mempelajari beberapa pengajaran dan pedoman untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Pagi ini 6 Ramadan. Jadi saya pilih ayat-ayat dari juzuk yang ke-6 untuk kita perhatikan, untuk kita tadabbur. Yang pertama, ayat 159 dari surah An-Nisa. Berada dalam juzuk yang ke-6, dalam surah yang ke-4, surah An-Nisa, ayat 159, kalau dalam mushaf pada muka surat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. 159 surah ke-4 juzuk ke-6 muka surat 103. Maksud daripada ayat tadi, Allah Ta'ala menyebut, dan tidak ada seorang pun dalam kalangan ahli kitab melainkan dia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat ini sebut tidak ada di kalangan ahli kitab melainkan setiap daripada mereka
akan beriman dengannya sebelum kematiannya, akan beriman dengan Nabi Musa sebelum kematiannya. Persoalan yang kita nak timbulkan dalam perbincangan ringkas ini ialah berkaitan dengan perkataan ganti nama. Nya itu dirujuk kepada siapa? Ini dibahaskan oleh para ulama tafsir kerana di antara keunikan Al-Quran, dia menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab ini dia ada istilah kata ganti nama. Yang kadang-kadang jika kita tersilap untuk menterjemahkan, dia boleh membawa maksud yang silap, yang salah. Maka ayat ini nak tengok, kita nak perhati pagi ini, ayat tadi sebut tak ada di kalangan ahli kitab melainkan dia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya tu, adakah sebelum kematian Nabi Isa? Seperti mana yang kita maklum, Nabi Isa belum mati. Jadi sebelum Nabi Isa mati itu, ahli kitab akan beriman dengan dia, ataupun sebelum kematiannya itu, sebelum kematian ahli kitab itu sendiri. Adakah dia sendiri yang akan beriman, ataupun sebelum daripada Nabi Isa mati, dia akan beriman. Jadi ayat itu dibahaskan oleh para ulama. Para ulama tafsir berselisih pandangan tentang makna ayat ini kepada dua pandangan. Kita akan tengok pandangan pertama dan kita akan tengok pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama iaitulah merujuk kepada peristiwa akhir zaman setelah Nabi Isa alaihi salam turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Dalam pandangan ini, kematian individu yang dimaksudkan itu adalah kematian Nabi Isa selepas baginda selesai menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala, membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan. Dengan makna ini, terjemahan ayat akan membawa maksud, dan tidak ada seorang pun dalam kalangan ahli kitab, sama ada Yahudi yang menolak kerasulan Nabi Isa atau Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa, melainkan ahlul kitab itu akan beriman kepada kerasulan dan kemanusiaan Nabi Isa sebelum kewafatan baginda di akhir zaman nanti. Jadi pandangan pertama kata, maksud kematiannya itu, nya itu kembali kepada Nabi Isa. Maknanya nanti akhir zaman, bila Nabi Isa turun, Nabi Isa laksanakan tugas dia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi Dajjal dan sebagainya. Sebelum Nabi Isa itu diwafatkan oleh Allah, maka ahlul kitab yang sebelum itu Yahudi tak percaya kata Nabi Isa ni Nabi, Nasrani pula bukan tak percaya, dia mempertuhankan Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa wafat, secara realitinya, secara hakikatnya, maka mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan yang pertama. Tafsiran ini disokong sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, "Wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla fayaksiru as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'a al-jizyah wa yafid al-mal hatta la yaqbalahu ahad hatta takuna as-sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha." Summa yaqulu Abu Hurairah, "Waqra'u in syi'tum wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida." Hadis riwayat dari Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, walladzi nafsi biyadihi." Ini salah satu kaedah ataupun cara Nabi bersumpah. Demi Allah lah maksudnya, tapi terjemah secara perkataan jadi panjang. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yakni demi Allah. Sudah sangat hampir saatnya, Nabi kata sudah sangat hampir saatnya Isa anak Maryam akan turun kepada kalian. Sampai dah, dekat dah Nabi kata. Nabi sebut ni 1400 tahun dulu. Nabi kata dekat dah saatnya Isa anak Maryam itu akan turun. Dia turun itu
hakaman adla. Dia turun sebagai pemerintah yang adil. Nabi Isa ni bila diutuskan ni, sebab penutup kepada Nabi adalah Nabi SAW. Mana Nabi Isa tak wafat. Nabi Isa akan diturunkan nanti sebagai pemerintah, sebagai orang yang mentadbir. Dan pentadbiran Nabi Isa itu dipenuhi dengan adla, keadilan. Baginda lalu mematahkan salib, yakni menghapuskan kesesatan agama Nasrani. Membunuh, yakni membasmi tabiat pemakanan babi. Dan mensyariatkan pembayaran jizyah, yakni satu sistem cukai kepada bukan Islam. Dan pada waktu itu harta akan melimpah ruah sehingga ia tidak lagi dipandang manusia. Nabi kata bila Nabi Isa turun ni, bila dia tadbir dunia ni, dunia jadi aman, dunia jadi adil. Keadilan itu melimpah ruah sampai harta ni orang tak berebut. Sampai semua orang ni jadi kaya raya, melimpah ruah lantaran keadilan dalam pemerintahan Nabi Allah Isa alaihi salam. Satu sujud menjadi lebih baik berbanding dunia seisinya. Mana orang waktu tu bila keadilan melimpah ruah ni, orang tak fikir nak berebut harta dunia dah. Sebaliknya orang duk berebut nak salat, nak sembah Allah, nak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah berkata, jika kamu mahu tahu perincian peristiwa ini, maka bacalah ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa 159, yang maksudnya, dan tidak ada seorang pun di kalangan ahli kitab melainkan dia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, yakni sebelum kematian Nabi Isa. Dan pada hari kiamat kelak, Nabi Isa akan menjadi saksi kepada mereka. Ini maksud pertama. Maknanya bila Allah Ta'ala kata dan tidaklah ada di kalangan ahli kitab melainkan mereka akan beriman dengan Nabi Isa qabla mautih, sebelum meninggal, sebelum dia wafat. Dia itu siapa? Ulama tafsir kata dia itu adalah Nabi Isa. Maknanya sebelum Nabi Isa wafat, ahlul kitab yang sebelum tu tak percaya kepada Nabi Isa. Orang Yahudi tak percaya. Orang Yahudi tak percaya kepada kenabian Nabi Isa. Sementara Nasrani pula, mereka angkat Nabi Isa lebih daripada sepatutnya sampai mereka mempertuhankan Isa. Sebelum Nabi Isa wafat, mereka ni akan beriman dengan kenabian Nabi Isa, dengan Nabi Isa ni manusia. Mereka akan beriman. Qabla mautih itu, sebelum kewafatannya, adalah merujuk kepada sebelum Nabi Isa wafat. Ini pandangan tafsir yang pertama, berkaitan dengan ayat itu. Manakala pandangan yang kedua, dan pandangan dua-dua ni betul, kerana ada sandarannya. Satu pandangan tadi pun ada sandarannya, hadis Nabi. Pandangan kedua pun ada hadis Nabi SAW. Pandangan yang kedua merujuk kepada apa yang dilihat individu ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, sebelum dia menemui ajal. Jadi pandangan kedua kata qabla mautih itu, sebelum dia wafat tu, dia tu siapa? Bukan Nabi Isa. Dia itu adalah sama ada Yahudi dan Nasrani. Di mana sebelum dia wafat, dia akan diperlihatkan tentang perkara yang sebenar, dan dia akan, hati dia akan meyakini tentang perkara yang sebenar. Dan boleh jadi dia tak beriman pun dari sudut luarannya. Maka maksud ayat menurut pandangan yang kedua ialah, dan tidak ada seorang pun dalam kalangan ahlul kitab melainkan dia akan beriman kepada kerasulan serta kemanusiaan Nabi Isa sebelum dia tu siapa? Orang tadi, Yahudi atau Nasrani, meninggal dunia di hujung usianya nanti. Maknanya seolah-olah dalam pandangan kedua ni kata, bila manusia ni, Yahudi Nasrani ni, dia makin dekat dengan saat kewafatannya, dah sampai dah di halqum, nyawa ni sampai di halqum lah, barulah waktu tu dia melihat kebenaran. Apa yang dia faham selama ini, apa yang dia anut selama ini, apa yang dia dakwa kata Nabi Isa tu Tuhan dan sebagainya, barulah diperlihatkan kat dia. Baru dia, oh tak betul benda ni, benda tu salah, benda tu sesat.
Demikian juga Yahudi, apabila saatnya sampai kepada ajal, dah dekat dah, baru dia nampak bahawa apa yang dia percaya sebelum ni, kata Nabi Isa tu bukan Nabi, hakikat sebenarnya tak betul pun. Hakikat sebenarnya Nabi Isa tu Nabi. Tetapi iman pada waktu itu tidak lagi berguna. Sebab apa? Nyawa dah sampai ke halqum. Nyawa dah sampai ke halqum. Jadi kalau beriman waktu itu pun tak berguna dah. Kan dua syarat manusia ni nak taubat, nak kembali kepada Allah. Dua syarat, dua benda. Selama mana tak berlaku dua perkara ni. Yang pertama, selagi matahari masih duduk naik pada tempat dia, okey lagi lah, taubat dia terima. Nak berubah, nak beriman apa semua okey. Tapi kalau matahari dah naik pula di sebelah lain, naik sebelah barat, maka pada waktu itu pintu taubat telah tertutup. Yang kedua, selagi mana nyawa manusia tu tak sampai ke ghargharah, tak keluar lagi, tak sampai lagi, dan sampai tahun tu nak menyesal apa pun tak guna dah. Maka ayat ni menceritakan tentang keadaan Yahudi dan Nasrani, yang mana bila sampai detik akhir dah, nak mati dah, barulah mereka akan percaya, barulah mereka akan yakin, dan pada waktu itu tidak lagi berguna kerana sudah terlewat. Maka tafsiran kedua ini juga tepat, betul. Kalau tafsiran pertama tadi pun ada hadis, tafsiran yang kedua juga ada hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, in kana min ahli jannah famin ahli jannah, wa in kana min ahli nar famin ahli nar, fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yaumal qiyamah." Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Apabila salah seorang kamu meninggal dunia kelak, Nabi kata, akan diperlihatkan kepadanya tempatnya sepanjang pagi dan petang. Maknanya orang yang nak mati ni, Allah Ta'ala tunjuk dah, dia ni nak pergi mana. Kita semua akan lalui benda ni. Nak pergi mana, destinasi syurga ke, destinasi mana ke, ditunjukkan. Pagi petang dah nampak. Jika dia penghuni syurga, maka tempatnya juga adalah tempat penghuni syurga. Begitu juga jika dia adalah penghuni neraka, maka tempatnya juga adalah tempat penghuni neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehinggalah kamu dibangkitkan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ayat ni, dia ada dua tafsiran, dan kedua-dua tu kalau kita gabungkan dia tak bertemu pun. Seolah-olah Allah nak bagi tahu Yahudi dan Nasrani ni, yang dalam hidup mereka sampailah ke hujung usia mereka tak mau terima kebenaran. Yang hidup sampai hujung usia tak mau terima pun kebenaran, walaupun kebenaran duduk depan mata. Ketika mana saat mereka nak wafat, kebenaran itu akan dipertontonkan, dan pada waktu itu mereka percaya. Tapi percaya pada waktu itu sudah tidak berguna. Itu maksud pertama. Ataupun itu mana keadaan Yahudi yang tak beriman. Sementara kita gabungkan pula dengan tafsiran pertama tadi, orang-orang yang diberikan usia hidup sampailah pada zaman Nabi Isa, kerana keadilan Nabi Isa, kerana melihat keamanan dan sebagainya, maka orang yang tak percaya dengan kenabian Nabi Isa sebelum ni, ataupun orang yang mempertuhankan Nabi Isa sebelum ni pun akan patah balik dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman dengan iman yang sebenar. Maknanya ayat ini ada dua pandangan, dan kedua-dua pandangan itu tidak ada pertembungan. Ini di antara contoh keunikan bila kita sebut tentang Al-Quranul Karim, tafsirannya, kerana tafsirannya berpandukan kepada bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa yang tak ada bahasa yang standing dengan bahasa Arab. Sebab itu Allah Ta'ala pilih bahasa Arab untuk menyampaikan mesej-mesej Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita baca ayat Quran, nak tadabbur, itu baru satu contoh. Setiap ayat-ayat ni dia ada rahsia-rahsia tersendiri, dan kerja kita perhati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam bulan Ramadan, di antara kerja yang patut kita buat, selain daripada kita baca ayat Allah, selain daripada kita usaha untuk khatamnya, baguslah khatamlah. Nak berapa puluh kali nak tingkatkan kualiti khatam kita, silakan, itu bagus, satu tuntutan untuk kita buat dalam bulan Ramadan khususnya. Lebih daripada itu, kerja kita juga adalah perhati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini banyak Quran-Quran terjemahan. Quran-Quran terjemahan yang disahkan, kita boleh buka sesekali untuk kita perhati ayat yang kita baca ni apa. Oh, hari ini hari ke-6, kita dah sampai surah An-Nisa, kita dah sampai juzuk ke-6. Kalau kita baca sehari satu juzuk, kita cuba perhati. Kalau tak boleh nak tadabbur ke semua ayat-ayat pun, perhatilah mana-mana ayat. Pilihlah ayat-ayat mana sikit untuk kita perhati, tengok terjemahan. Oh, apa yang Allah Ta'ala kata ni, kita duk baca ni. Perhati terjemahan, perhati tafsirannya kalau boleh. Itu sebahagian dari usaha untuk kita tadabbur, untuk kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perhati pula pada ayat surah Al-Ma'idah ayat 54. Surah Al-Ma'idah ayat 54, kalau dalam mushaf kita pada muka surat 117. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Ma'idah surah ke-5 juzuk ke-6 muka surat 117. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ayat 54 surah Al-Ma'idah juzuk ke-6 muka surat 117. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, Allah Ta'ala panggil dengan ya ayyuhallazina amanu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, bila kita lintas ayat Quran bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, rembang elok-elok. Kerana dia ada dua perkara. Sama ada ayat itu berbentuk arahan ataupun ayat itu berbentuk larangan. Perhatilah elok. Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari agamanya, yakni murtad, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan dia. Mereka pula bersifat lemah lembut terhadap orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang kafir. Mereka berjuang bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Yang demikian adalah limpah kurnia Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kerana Allah maha luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Ayat ini Allah Ta'ala sebut, kalau manusia itu berpaling tadah, murtad, keluar dari agama, wal'iyazubillah, Allah tak heran pun, Allah tak heran pun dengan dia. Kerana Allah akan datangkan kelompok yang lebih hebat daripada orang tadi, dengan 4 ciri yang Allah Ta'ala nyatakan. Mereka akan beriman, mereka akan kasih Allah, Allah kasih mereka. Mereka ni berjuang bersungguh-sungguh, mereka tak takut kepada celaan. Golongan yang akan golongan terbaik. Ada 6 sifat golongan yang akan menggantikan golongan-golongan yang berpaling tadah. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara cabaran yang dihadapi oleh umat Islam adalah gejala murtad. Gejala murtad. Dan murtad ini datang dari berbagai pihak. Sebahagian orang menolak untuk bayar zakat. Sebahagian orang kata habis Nabi dah tak ada, maka Islam pun tak ada. Islam dah wafat. Itu berlaku selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula munculnya nabi-nabi palsu seperti Musailimah ataupun Musailimah Al-Kazzab, dan beberapa lagi nabi-nabi palsu yang muncul. Semua ini adalah ancaman murtad yang diperangi secara bersungguh-sungguh oleh Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lain, sehinggalah terkuburnya golongan-golongan yang murtad. Maka ayatnya Allah Ta'ala nak cerita
Ayat ni turun ketika Nabi masih hidup, bukan turun selepas kewafatan Nabi. Itu menunjukkan kata mukjizatnya Al-Quran, iaitu Al-Quran menceritakan perkara yang akan datang. Ketika ayat ini turun, para sahabat macam berasa macam betul ke akan adakah orang yang berpaling tanah, akan adakah orang yang murtad, siapa pula yang dimaksudkan sebagai pengganti tadi? Sahabat mungkin tertanya. Tapi selepas daripada kewafatan Nabi SAW, benda tu berlaku betul. Maka sebahagian daripada orang yang asalnya beriman pada waktu itu dah murtad. Dan kumpulan ini diperangi oleh Abu Bakar dan juga para sahabah yang lain dalam peristiwa yang namanya peperangan Al-Yamamah. Jadi ayat ni salah satu daripada mukjizat, di mana cerita perkara yang akan datang, yang ketika ayat itu turun sahabat mungkin tak tergambar pun. Selepas daripada kewafatan Nabi berlaku betul. Berlaku betul di mana ada orang yang murtad dan Allah Ta'ala kemudian yang ganti dengan golongan yang lebih hebat mempertahankan agama ini. Siapa golongan yang lebih hebat? Para sahabat tak maknanya aku nak jadi golongan ini. Sahabat tak melihat perkara itu, tapi mereka sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang memenuhi ciri-ciri tadi. Dalam senarai tadi Allah Ta'ala sebut kepada 6 sifat orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala cintakan mereka. Kesan cinta ini Allah memberikan mereka keteguhan jiwa untuk memperjuangkan Islam ketika ia ditinggalkan. Mereka juga mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak. Jadi kita bila baca ayat ni, kita kena usaha, kena cek diri kita. Kita masuk dalam golongan yang Allah Ta'ala kata orang-orang yang terbaik, yang mengganti golongan yang berpaling daripada agama. Bukan kita nak kena pergi tengok, kita nak ukur dia ni orang yang keluar. Bukan, kita nak kena ukur diri kita. Kita berjaya dah untuk memasukkan diri kita dalam kelompok pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 ciri. Ciri yang pertama, Allah cintakan mereka. Makna Allah kasih kepada hamba Allah ni. Kesan daripada kasihnya Allah, Allah Ta'ala campakkan dalam diri kita ni rasa teguh jiwa untuk kita terus berdiri di atas jalan agama ini sampailah ke hujung usia. Ciri yang kedua, mereka cintakan Allah. Ciri pertama, Allah cinta. Bila Allah cinta, Allah limpah rahmahnya, Allah limpah kebaikannya, Allah berikan jiwa dia segar untuk berjuang untuk agama. Yang kedua, ciri dia, mereka tu pula cinta Allah. Mereka cinta Allah tu bukti dia apa? Mereka sanggup untuk beri segala-galanya. Sampai ke peringkat nyawa ke, apa ke, harta benda ke, demi untuk agama, sanggup. Bila sanggup macam tu, itu bukti kata mereka cinta kepada Allah. Ciri yang ketiga, mereka lemah lembut dan santun sesama orang beriman. Maknanya sama-sama orang beriman ni, mereka sering menghubungkan kebaikan. Mereka berlemah lembut, mereka santun, mereka tolong menolong. Semua ini antara ciri orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mereka tegas kepada golongan-golongan yang memerangi dan memusuhi Islam. Mereka tegas, keras, tegas. Maknanya dalam persoalan-persoalan yang tidak boleh kompromi, mereka tegas kepada orang-orang yang memusuhi dan memerangi agama ini. Yang kelima, cirinya ialah berjuang pada jalan Allah dengan penuh semangat. Secara fizikal, jiwa raga dan harta benda. Seperti mana yang para sahabat tunjukkan. Para sahabat ni, cerita perang mereka tak pernah takut. Para sahabat. Kita mungkin tak berhadapan dengan situasi macam tu, tapi perjuangan untuk menegakkan agama ni kita gunakan segala-galanya, dengan jiwa, dengan harta benda, dengan segala usaha yang kita mampu, kita korbankan untuk agama. Yang keenam, ciri orang-orang pilihan Allah ini ialah tidak takut atau risau celaan orang yang mencela. Orang yang tidak memahami agama mungkin mencela perjuangan orang yang beriman. Dia kata akan makilah, akan apa, akan perlekehkan. Tapi orang-orang yang berjuang jalan Allah ni, dia tak peduli, dia pergilah nak kata apa. Celaan itu tidak menjejaskan langsung,
gerak langkah, perjuangan dan semangat yang ada pada mereka. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, bila Allah sebut ayat ni, Allah nyatakan inilah di antara ciri-ciri orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala gantikan kepada mereka yang berpaling tadah. Bermaksud Allah Ta'ala tak peduli pun kalau manusia tu kata, oh, aku tak percaya. Allah Ta'ala tak peduli, Allah Ta'ala tak kurang apa sikit pun. Bahkan Allah Ta'ala akan ganti dengan orang yang lebih baik. Nabi SAW pernah memberi pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dengan pesanan yang hampir sama. Kata Abu Dzar cerita dalam hadis ni, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Dzar kata, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Ini kita ambil juga pesan Nabi pada Abu Dzar. Abu Dzar sampai kat kita, kalau boleh kita pun buat benda-benda yang Nabi pesan kat Abu Dzar ni. Buat dalam arti kata bagi ada dalam diri kita perkara ni. Abu Dzar kata, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku, yakni Rasulullah, menyuruhku untuk mengamalkan 7 perkara. 7 perkara, 7 tips untuk bahagia yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Amarani bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Yang pertama, kata Abu Dzar, Nabi telah memerintahkanku untuk mencintai serta mendekati orang-orang miskin. Abu Dzar bukan orang kaya. Abu Dzar ni orang biasa. Tapi Nabi pesan kat dia, pertama sekali, untuk merawat hati ni, kamu kasih cinta sayang pada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Bihubbil masakin wad dunuwi minhum. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Benda nombor 2, baginda memerintahkanku untuk melihat orang yang lebih rendah daripada aku dalam urusan dunia, dan jangan melihat orang yang lebih tinggi daripada aku dalam perihal harta dan pangkat. Ubat hati yang kedua, Nabi pesan kepada Abu Dzar untuk jadi orang hebat ni buat apa? Dalam diri mau tak ada rasa hebat. Tengok pada orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia. Dan jangan terpegun, jangan duk tengok dengan orang yang lebih dari kita, lebih atas dari kita. Kalau duk terbalik, maknanya kita duk sentiasa rasa kita lah yang paling tak ada apa. Dan kita duk tengok orang-orang yang diberikan pangkat, harta benda, kita duk rasa cemburu, kita duk rasa iri hati. Selagi itulah hati kita tak terubat. Ubat dia, Nabi kata apa? Tengok orang yang lebih kurang, jangan duk tengok orang yang lebih atas. Bila tengok orang yang lebih kurang, kita akan fahami, oh inilah kehidupan. Ada lagi orang yang lebih teruk dari aku. Itu di antara pesanan Nabi. Yang ketiga, wa amarani an asilar rahim wa in adbarat. Baginda memerintahkanku untuk bersilaturrahim walaupun ahli keluarga itu berpaling. Ya, Nabi suruh aku hubungan kekeluargaan walaupun orang mungkin tak mau dengan aku. Tapi aku, tugas aku tetap hubungkan hubungan kekeluargaan. Orang tak mau ke, orang kata ke, orang apa, aku tak peduli. Kerja aku menghubungkan. Ini arahan Nabi ataupun perintah Nabi kepada Abu Dzar. Yang keempat, wa amarani an la as'ala ahadan syai'a. Baginda memerintahkanku jangan meminta sesuatu kepada sesiapa pun. Nabi pesan kat aku, jangan duk minta ke orang, minta ke Allah. Jangan duk minta. Kamu perlukan apa, minta ke Allah. Jangan minta kepada orang. Meminta-minta. Minta-minta, Nabi tak bagi. Wa amarani an aqula bil haqq wa in kana murran. Baginda memerintahkanku berkata benar walaupun pahit. Ini pesan Nabi kepada Abu Dzar, dan kita baca ni untuk kita buat juga pesan yang Abu Dzar sampaikan kat kita. Yang kelima, Nabi kata apa? Nabi suruh cakap betul walaupun benda tu pahit.
Ya, benda-benda yang betul ni kadang-kadang pahit, kadang-kadang kita cakap tu orang rasa tegur, tapi benda tu benda betul, kena cakap. Selagi mana benda tu benda yang benar, benda yang betul, maka kita kena pertahankan. Yang keenam, wa amarani an la akhafa Allah fi an la akhafa fillahi laumata laim. Ni yang poin dia. Sama seperti pesan tadi yang Quran kata, di antara orang pilihan ialah orang yang tak takut kepada rasa, tak takut kepada celaan-celaan orang yang mencela. Maka Nabi pesan ke Abu Zar, baginda memerintahkanku jangan takut celaan orang yang mencela dalam melaksanakan arahan Allah. Dalam nak buat ketaatan, dalam nak tinggal kemaksiatan, mungkin orang kata, mungkin orang maki, mungkin orang, jangan peduli semua. Itulah ciri pilihan Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, dan itulah juga pesan Nabi kepada Sayyiduna Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan yang ketujuh, wa abarani an uksira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah fa innahunna min kanzin tahtal arash. Yang ketujuh, baginda memerintahkanku memperbanyakkan ucapan hauqalah, la haula wala quwwata illah. Disebut hauqalah, la haula wala quwwata illah tu, Nabi suruh perbanyakkan kerana ia di antara khazanah Allah di bawah arash. Hadis sahih riwayat daripada Imam Ahmad. Ini 7 pesan. Dia nak cerita tadi pesan tu menyamai satu pesanan Al-Quran. Pesan Nabi kepada Abu Zar untuk perbaik jiwa, untuk perbaik hati. 7 perkara. Saya ulang balik sepintas lalu. Yang pertama Nabi pesan, kasih sayang dekat dengan orang miskin. Yang kedua, Nabi pesan, tengok orang yang lebih rendah dalam hal dunia. Jangan tengok orang yang lebih atas dalam hal dunia ni. Yang ketiga, pesan Nabi, hubungkan silaturahim. Walaupun mungkin orang tak kenal dengan kita ke, apa masalah ke, ajar kita sambungkan hubungan kekeluargaan. Yang keempat, jangan duk minta kat orang, minta kat Allah Ta'ala. Yang kelima, Nabi perintah apa? Cakap betul, cakap benar, walaupun benda tu pahit. Yang keenam, jangan takut dengan celaan orang kalau kita nak buat kebaikan. Kalau kita nak tegakkan arahan Allah, orang katalah apa pun, tak payah peduli. Dan yang ketujuh, perbanyakkan sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ayat tadi, kembali kepada ayat yang kita bincangkan, iaitulah ayat daripada 54 surah Al-Ma'idah ini. Kita sebut tadi, golongan yang Allah Ta'ala nak ganti ni, siapa dia? Benda tu tak penting. Benda tu tak penting pun kita nak tahu siapa dia golongan pengganti ni. Tapi yang penting ialah kita kena berusaha untuk jadikan diri kita dalam golongan tadi. Kita nak kena usaha diri kita, jadikan golongan, kita masuk dalam golongan tu. Golongan yang kasihkan Allah, Allah kasihkan kita. Golongan yang berjuang di jalan Allah, golongan yang menyumbang sesuatu untuk agama. Dan inilah usaha kita untuk kita nak beri sesuatu kepada agama ini. Kita kadang-kadang kita tanya apa agama bagi kat kita. Tapi kita, soalan yang sepatutnya, apa yang kita sumbangkan untuk agama ini? Takat mana yang kita buat? Takat mana yang kita buat untuk usaha menegakkan agama ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan 2 ayat ringkas untuk kita tadabbur pada pagi ini. Tadi saya pilih ayat daripada surah An-Nisa 159 dan ayat 54 dari surah Al-Ma'idah. Kedua-duanya berada dalam juzuk yang ke-6 sebagai tadabbur ringkas kita pada hari yang ke-6 dari bulan Ramadan. Moga-moga ada kebaikan, ada ganjarannya kepada kita bersama, insya-Allah. Yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tersalah, tersilap, terkasak bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.